Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum traders. This is Apit Trader. Terima kasih kerana sudi singgah di channel trading nombor 1 Malaysia dan dunia. Untuk video kali ini, aku nak buat recap terhadap dua counter yang aku close pada minggu lepas. Counter ASM dan counter DRS. Okay. So, aku akan start buat push analysis dekat counter ASM dulu. Okay. So, counter ASM yang aku ambil yang aku close pada minggu lepas ni. Minggu lepas ke? Sekejap aku check balik. Aku close pada 12 Mei. 12 Mei minggu lepas lah kan. Okay. So counter SM ni, sebelum aku ambil this trade, aku sebenarnya dah profit dekat 3 counter. Okay. Kalau korang follow aku punya YouTube channel, korang tahu yang aku ada buat profit dekat 3 counter sebelum ni. So aku pada waktu aku nak ambil trade counter SM ni, sebenarnya aku decide untuk go agresif. Okay, sebab aku dah profit dekat 3 counter sebelum ni. So aku dah ada buffer profit. So aku decide nak buat pula. Aku decide nak go agresif lah, sebab aku dah ada capability untuk nak go agresif. Okay. Tapi aku tak jadi nak go agresif. Okay, nanti aku beritahu kenapa. Okay. So counter SM ni, masa aku buat screening, this is bentuk dia lah. Okay, chart dia sebelum aku nak entry tu. So bagi aku sangat cantik lah. Dia memang counter yang sangat-sangat cantik bagi aku. Dia ada long term uptrend punya karakteristik. Okay. So bila aku nak entry, aku nak make sure yang counter ni mestilah memenuhi kriteria yang aku nak. Okay. Kriteria pertama adalah momentum. So dekat sini kita boleh nampak counter SM ni, dia buat kenaikan kat sini. Okay, kat sini pun dia dah naik sebanyak almost 70%. Lepas tu dia buat pullback. Okay, pullback dia dekat sini agak deep. Okay, tapi pullback sebegini, kalau dia break below this low, barulah kita consider dia dah tukar karakter lah. Okay. Sekarang kalau kita tengok, pullback dia tak sampai pun kat bawah ni, malah dia buat rebound. Dan bila dia buat rebound tu, rebound dia sangat kuat lah. So rebound dia pun dah almost 50%. So memang kat sini kita boleh nampak dia ada kekuatan, dia ada momentum tu. So aku suka momentum dia. Dan yang kedua, kriteria aku yang aku nak tengok adalah counter ni dia membuat pullback. So dekat sini kita boleh nampak, okay, ni dia punya first pullback. Tapi pullback ni dia tak break this area of resistance tau. Kat sini macam ada sedikit resistance kat sini. Dia tak mampu break. So dan pullback kat sini pun tak berapa nak cantik. So that's why aku tak ambil lah masa dia buat pullback kat sini, sebab pullback dia tak begitu cantik. Tapi lepas dia break this resistance, nampak tak pullback dia? For me, this is a very beautiful pullback lah. Pullback dia with a very small candles. Candle yang kecil-kecil ni aku panggil ni Rhodes candle. And then dia pun membuat inside bar. Okay, kat sini ada inside bar kan, kotak biru ni inside bar lah. So macam ni lah inside bar dia. Okay. So macam aku cakap tadi, aku decide nak go agresif, tetapi tak jadi dekat counter ni. Sebab apa? Sebab dekat sini bila aku tengok dia punya volume, nampak tak kat bawah ni, aku dah bulat dah pun, volume dia tak berapa cantik lah bagi pandangan mata aku. So apa definisi volume yang cantik? Volume yang cantik adalah di mana volume pullback ataupun volume inside bar candle dia below average lah. So nampak tak volume kat sini? Ni aku besarkan. So nampak kat sini kan? Kat sini korang nampak, ni aku bulat ni, yang aku bulatkan ni adalah dia punya pullback volume. Kita boleh nampak volume dia, tak semua volume dia, yang pullback volume dia di bawah line orange ni. Okay. Dia yang cantik bila mana volume pullback dia di bawah line orange ni. So dekat sini kita boleh nampak ada 1, 2, 3, malah 4 lah. 4 candle yang membuat pullback, dia tak bawah below average lah. So that is the reason why aku decide untuk tak go agresif. Walaupun sebelum aku entry counter ni, aku dapat profit dekat 3 counter.
So disebabkan volume ni, aku decide untuk tak go agresif lah. Okay, so aku just keep my risk as it is lah. Okay, aku click smaller risk lah. So aku aku tahu yang kat counter ni satu kriteria yang tak begitu cantik. So that's why aku keep my risk small lah. So aku just set up aku punya buy stop limit, dan dia hit, and then dia terus profit lah. So pada hari ketiga aku hold, aku exit aku exit kat atas ni masa di tengah ni masa market close dia tutup bawah kan, tapi aku exit kat atas ni. Aku buka je apps pada hari ketiga tu, aku tengok dia dah burst, aku terus exit half. Okay, alright. So lepas aku exit half, aku punya stop loss aku dekat area sini lah, kat bawah ni macam tu. Okay, excuse me, sedawa pula. So apa jadi cakap, lepas aku exit half dekat sini, so aku punya stop loss aku naikkan ke break even lah. Simple as that. Dan aku exit counter ni selepas aku dapati yang dia nak go through earnings. Okay, dia nak go through earning pada apa bulan ni, 13 Mei. So aku exit pada 12 Mei lah. Okay, pada 12 Mei aku terus exit sebab aku tak nak ambil risiko counter ni tiba-tiba kalau dia gap down selepas earning, aku tak nak ambil risiko tu. Okay, dia rules aku adalah sama macam aku just follow Mark Vini punya rules, which is kalau nak go through earnings, aku kena make sure yang aku ada buffer profits at least 20% lah. So dekat counter ni sekarang ni masa aku hold, aku tengah profit 7% saja. So aku tak nak ambil risk. Kalau tiba-tiba dia gap down jatuh teruk, aku tak nak. Okay, dan personally bagi aku, kalau korang nak go through earning tanpa ada buffer profits, itu sebenarnya korang tengah berjudi lah. Okay, korang tengah berjudi. Unless kalau korang fundamental analysis, korang ada buat analisis terhadap earnings, korang tahu okay, earnings macam ni, probability untuk dia naik tinggi, itu lain cerita lah. Tapi kalau korang just a technical analysis punya trader, dan korang tak tahu apa pasal earning, tak tahu apa pasal fundamental, dan korang go through earning tanpa ada buffer profits, bagi aku itu adalah gambling lah. Okay, so eventually counter ni selepas earning dia buat kenaikan lagi. So it's okay lah guys. For me it's okay. Sebab apa? Aku just follow aku punya rules, dan I'm very happy with this trade lah. Okay, so that's it untuk counter ASM. Okay, next counter adalah counter DRS, counter Leonardo da Vinci Okay, DRS ni counter Nasdaq, tadi counter NYCE New York apa SE tu maksud dia apa aku tak tahu, tapi NYSE lah. Ini Nasdaq lah. So untuk counter DRS ni actually ada dua kesilapan yang aku buat lah. So basically counter DRS ni, counter SM tadi aku keep my risk small, tapi dekat counter DRS ni aku decide untuk go big lah. Aku nak risikokan half of my profit yang aku buat dekat counter SM dan 3 counter sebelum ni kan. Tapi bukan malangnya lah, tak ada rezeki, dia tak jadi. Tapi lepas aku tengok, actually adalah kesilapan yang aku buat. Okay, kalau kita tengok counter DRS ni memang cantik lah. Okay, dia buat big base kat sini. Yang ni dia dah remove all the weak holders, and dia breakout. Dan selepas dia breakout tu, dia membuat pullback. Okay, kita ni buat replay jap. Dia buat pullback, dan dia buat inside bar. Pattern ni sama je macam SM tadi kan, quite similar. Sebab memang aku trade pattern sama je. Okay, cumanya bagi aku, kesilapan yang aku buat kat trade ni adalah sepatutnya kat trade ni aku just keep my risk small lah. Sebab apa? Ada dua benda yang sebenarnya aku tak berapa berkenan. Yang pertama, volume lah. Macam aku cakap tadi kan, aku explain tadi, bila pullback volume, kita nak make sure dia punya pullback volume mestilah below line orange ni. Kalau korang nampak dekat screen sekarang, volume pullback dia mostly semua kat atas line orange, which is not a very good pullback volume. So tapi pada waktu ni aku punya mindset adalah
Sebab kata SM yang volume tak cantik pun jadi kan. So aku macam mungkin DRS ni jadi ni kan. So aku decide untuk go big lah kan. Tapi itulah tak jadi lah. Okay, tak jadi. So it's still a probability game lah kan. Dan aku sepatutnya keep macam aku cakap tadi, this is one of the mistake yang aku buat lah. Sepatutnya aku just keep my risk small lah. Okay. Dan another kriteria yang aku sebenarnya kurang kena dengan aku punya rules adalah content ni sebenarnya ADR dia, nampak kat bawah ni, ADR dia tak lebih daripada 5. Okay, 4 ni sebenarnya okey je, boleh je. Kalau macam Kulamagi dia punya rules, ADR mesti atas 3 set aku. Tapi bagi aku atas 5 lagi cuna. Sebab atas 5 possibility untuk dia content ni nak burst lagi tinggi, lagi banyak, lagi tinggi lah. Bila ADR counter tersebut rendah, so dia nak burst pun dia slow lah. Okay, so kalau lagi tinggi, lagi laju dia burst. Okay. So based on this criteria, sepatutnya kalau aku nak go, okay, at the same time masa aku skinning, memang counter ni je ada yang cantik. That's why aku rasa macam okay lah, aku tak apalah, walaupun dia punya ADR rendah, volume tak bercantik, aku go big lah. Okay, so ini yang bagi aku, lepas ni mungkin benda ni aku nak fix. Kalau kriteria tak cantik sangat, aku akan still trade, cumanya aku akan keep my risk small lah. So aku buat stop buy limit atas ni, dan eventually dia hit, lepas tu dia terjatuh lah. So memang cakap apa, tak rezeki kan. Tapi aku exit counter ni pada hari kedua. Okay, kenapa aku exit pada hari kedua? So guys, bagi siapa yang tak tahu, untuk dekat stock market US ni, diorang ada satu rules, which is kita panggil sebagai PDT rules, pattern day trading rules, which means that sesiapa yang trade dan dia punya capital bawah 10,000 ke 20,000 USD, yang aku tak ingat. Nanti korang boleh check PDT rules kan, korang boleh check dekat Google. Siapa yang dia ada certain amount lah, aku 20,000 ke 10,000 tak ingat. Certain amount tu, siapa yang modal dia bawah daripada amount tu, dia tak boleh day trading. Itu dia punya rules. So modal aku tak lebih daripada 10,000 USD. Okay, 10,000 which mean dalam 50,000 kan, 50,000, 40,000 kan. So modal aku ciput je. Okay, so that's why aku tak boleh buat intraday lah. Kalau korang force untuk intraday, nanti account korang kena restrict. Macam IBKR, tak silap aku, kalau aku hari tu aku dah kena. Sebab hari tu dia kasih aku first warning. Sebab itu first time aku buat intraday. Aku intraday exit pada masa waktu yang sama, hari yang sama. Dan aku kena bagi warning. Dia cakap kalau aku buat sekali lagi, nanti account aku kena restrict lah. Mungkin tak boleh trade a few months baru. Dia kalau aku buat sekali lagi, ada kemungkinan besar aku punya account tak boleh trade few months lah. So that's why aku exit pada hari kedua. Okay, so memang ni nasib lah. Kalau hari ni, masa hari kedua aku exit ni, dia okay, kat sini aku punya stop loss kan, let's say kat sini kan. Tapi masa aku exit hari kedua, aku atas sikit lah. So ni rezeki aku lah. Tapi at the same time, kalau hari kedua tu dia jatuh banyak, tu tak ada rezeki lah. Tak apa, aku just exit je lah, tak ada hal pun. Okay, so itu hanya one of the risiko lah. Okay, tapi tak apalah guys, kita slow, kita kumpul kita punya modal, so slow kita grow kita punya account kan. So kita kalau macam ni terjadi, kita just redha je. Okay, so that's it lah untuk aku punya post analysis. Dan satu benda yang aku just nak share, walaupun kat sini aku rugi besar sebabkan aku go aggressive kan, tetapi aku still in profit untuk bulan ni. Okay, sebab apa? Sebab kerugian yang aku alami dekat kaunter DRS ni, okay, dia makan profit yang aku buat dekat 4 kaunter sebelum ni. So dia tak ganggu aku punya capital lah. So that's why kat sini aku dah lukis kan. Kalau kau guna konsep progressive exposure ni, korang hanya go aggressive bila mana korang ada buffer profits. Korang tidak akan nampak korang punya equity curve macam ni lah. Korang tak akan nampak. Korang akan nampak equity curve korang macam ni. So maksudnya, kalau korang tak gunakan konsep progressive exposure, korang setiap masa tak ada buffer profit pun korang asyik all in je kan. Korang akan nampak korang punya equity curve mungkin macam tu, dindong. Okay, tapi kalau korang guna
konsep progressive exposure, eventually korang akan nampak korang punya equity curve jatuh sikit, naik macam ni, naik macam ni, naik macam tu lah. So that's why korang kena make sure korang apa, korang guna konsep progressive exposure. Sangat-sangat membantu korang lah untuk buat profit in the long run. Okay, so itu saja guys untuk video kali ni. Thank you so much for watching. See you guys in the next video. Assalamualaikum.